pakai time-time jalan-jalan, time musim-musim FIFA World Cup ni kan, orang pun pandang je. Ayu ingatkan dia punya baju jersey tu dah cukup lawa dah. Rupanya dia punya t-shirt cotton ni pun lagi lawa. Official merchandise FIFA World Cup 2026 awak. Sebab dia bukan sahaja ada logo dekat sini, tapi dekat bahagian tepi lengan ni pun ada tulis FIFA World Cup. Lepas tu dekat belah belakang dia punya logo awak. Official logo 2026. Cantik sangat kan? Serius, nampak smart dah. Oh, awak kalau nak pakai kan, dia ada dua warna tau. Warna putih ada, warna hitam pun ada. Kalau tak suka warna putih cepat kotor, pergi ambil warna hitam. Memang original ya merchandise daripada FIFA World Cup. So awak jangan risau. Mesti ada tagging FIFA World Cup lagi. Baju ni ada banyak saiz. Yang ini you ambil saiz XL. Dia punya material cotton. Sedap pakai awak. Ni, selesa. So, kalau nak vibe demam-demam FIFA World Cup ni kan, pergi beli sekarang. Sebab merchandise macam ni 4 tahun sekali je dapat beli. Alang-alang beli tu, beli dua-dua warna sekali.